Jom, Abang Ito buat korang pergi makan pot baru. Kak tak sampai sebulan. Kedai ni kat luar nampak biasa, tapi makanan dia luar biasa. Apa lagi? Jom kita tengok. Dengar cerita kedai ni viral sekarang? Alhamdulillah abang. Special kami ayam sekor dengan 4 set nasi. Pilihan nasi ayam, nasi lemak, nasi gulai. Setiap set kita sediakan dengan 4 air. Berapa harga dia kalau set tu? Set tu RM39.90 bang. Sesuai untuk RM90 Betul bang, sangat murah. Weh, ini bukan besar main-main ni. Ni betul-betul besar ni. Kau tengok tu dia punya juiciness tu. Dan banyak ayam ni memang macam ni lah. Ada mesti lemak dia. Terasa dia lemak. Dia sambal dia macam sambal orang dulu main masak. Kita try pula dia punya nasi ayam. Nasi ayam ni pun sedap. Kita ada satu lagi menu special beef stick bang dan juga kambing perap. Daging beef stick tu kita guna rib eye. Mesti mahal tu. RM25 sahaja bang. Oh, ini kena try ni. Mana try. Boleh lagi satu special bang. Dalam ni ada 2 keping lamb grill dengan 2 keping rib eye grill. Berapa harga ni? Murah bang, RM45 saja. Sesuai untuk makan 2 orang. Siap ada kentang, siap ada mashed potato, asparagus. Tengok tu dia main saiz kambing pun okey, besar boleh tahan. Tengok tu sos dia pun banyak. Untuk harga RM25, kau boleh pilih sama dia nak lamb marinated ataupun lamb stick. Kau rasa kan untuk harga macam ni, berbaloi ke tak berbaloi? Sini pun ada juga mi celup. Dalam dia ada ayam, lepas tu ada perut dan juga daging. Tengok tu, banyak daging ke. Kalau korang nak cari makanan yang sedap dan murah, inilah tempat dia.